tu online. Shopping online, kita belajar pun online, kita bayar bil pun online. Tapi soalan saya, kenapa kita yang buat bisnes ni, kita masih nak stick dengan cara yang lama? Kita tak nak adapt dengan online marketing. Kalau tuan-puan tak cuba untuk adapt dengan online marketing, percayalah cakap saya, tuan-puan bukan ketinggalan satu langkah berbanding achievers yang lain, tapi tuan-puan ketinggalan 10 langkah berbanding orang lain. Tuan-puan, untuk dengan achievers, Jahan Academy adalah kelas yang termurah yang saya pernah tengok berbanding dengan bisnes-bisnes saya sebelum ni. Saya sanggup bayar RM2 untuk belajar strategi nak grow bisnes. Tapi dalam public goal, dalam Jahan dan Fajim, kita ada Jahan Academy, yuran tak sampai ratusan ringgit. Tuan-puan datang belajar, tanya sahaja. Apa soalan tuan-puan nak tanya? Strategi prospecting ada. Cara buat video konten ada. Cara bercakap dengan confident pun ada. Everything dah diajar. Tuan-puan datang belajar. Dan last pesanan daripada saya, tuan-puan. Kalau tuan-puan, last pesanan daripada saya. Sepanjang tuan-puan fasa awal nak show up di media sosial, tuan-puan jangan berputus asa. Tuan-puan jangan tiba-tiba give up, tarik handbrake. Kenapa ni tak dapat hasil terus tarik handbrake? Tuan-puan rugi sangat-sangat. Sebab apa? Sebab bila sebut tentang online marketing, ini adalah fasa untuk kita bina lubuk, yang mana ia mengambil proses yang agak lama untuk orang kenal kita. Tapi kalau tuan-puan buat decision untuk give up terus, orang tak sempat nak kenal kita, kita tiba-tiba hilang. Macam mana orang nak trust, nak simpan masa kita, betul? Orang akan pilih diri lain yang lebih aktif, buat live, yang buat konten setiap hari. Sebab tu tuan-puan, selagi mana tuan-puan tak capai 1000 konten, tuan-puan jangan berhenti. Tuan-puan jangan tengok pada risau. Selagi mana tak capai 1000 video, selagi mana tak hasilkan 1000 video konten, jangan tengok pada risau. Tapi jadikan ia sebagai rutin tuan-puan setiap hari buat video konten. Okey? So, last harapan saya nak tekankan besar harapan mentor nak tengok kita semua dalam dewan ni berjaya dalam bisnes public goal. Misi mentor besar. Misi mentor sangat besar. Nak bantu rumah hidup 1000 keluarga. Tuan-puan kena letak dalam diri, aku akan jadi sebahagian daripada 1000 keluarga yang hidup ni berubah dengan platform bisnes public goal. Dan tuan-puan, dengan online marketing tak ada apa yang mustahil. Tuan-puan boleh bantu ribuan penyimpan emas, puluhan ribu penyimpan emas. Tak ada yang mustahil. Tuan-puan boleh buat sales jutaan ringgit. Buktinya dah ada kat depan. Tuan-puan jangan sesekali block mindset tuan-puan. Dia boleh lah. Kenapa kita tak boleh? Jangan sesekali block mindset tuan-puan. Kalau dia boleh, mesti aku boleh. Buktikan daripada MDC kali ni, tuan-puan buat decision bermula hari ni. Dengan cara tuan-puan buat online marketing, sharing ilmu, semoga lebih banyak masyarakat yang mendapat value daripada diri tuan-puan sendiri. Okey? Jadi itu sahaja daripada saya. Success is predictable. See you at the top.